Ramai yang tak tahu benda ni dan bila tahu terus cakap, serius? Boleh ke? Bila sebut kelas CPR, ramai terus bayangkan mesti kena datang, mesti kena join face to face. Mesti kelas tu buat dalam classroom, kena pegang dummy dekat kelas, betul? Itu yang orang selalu fikir. Tapi di Akademi Dr. Aizul Amar, CPR kelas kita boleh buat secara online. Ya, betul. Anda dengar saya betul. Online. Tapi bukan tengok video kosong je, sebab kami sediakan anda detail akhir. Detail akhir ni bukan patung mainan. Ini adalah dummy CPR yang direka khas supaya peserta boleh buat praktikal dari rumah. Bayangkan ni, anda join kelas CPR dari rumah, duduk depan laptop di rumah anda, instructor, facilitator, alright, coach, apa sahaja kita panggil dia, alright, akan guide anda step by step dan tangan anda tekan di terakhir itu. Betul-betul anda belajar macam mana nak buat CPR. Ini bukan sekadar online learning, ini online campur praktikal sebenar. Pengalaman dia apa? Rasa macam face to face. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab bila kecemasan berlaku, bukan sijil yang diutamakan, tapi menyelamatkan nyawa. Dengan tangan yang pernah berlatih, sebab itu kami percaya ilmu CPR boleh diakses oleh semua orang walaupun di mana anda berada. Tiada lagi alasan, jom join sekarang jadi seorang yang terlatih. Akademi Dr. Aizul Amar, satu rumah, satu terlatih CPR.